Assalamualaikum guys. Minta tolong tetek screen dan share. InsyaAllah kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita sebentar saja lagi. Thank you for joining guys. Minta tolong tetek screen dan share. Sementara kita tunggu kita punya tetamu. Kita ada tetamu kita hari ini. Assalamualaikum Iman, Cik Syah. Tengah tunggu kita punya tetamu. Alright, tajuk kita hari ini nasib peniaga Pantai Puteri. Sebab kita difahamkan ialah hampir setahun diorang struggle, akhirnya semalam ada something big happen. So hope kita punya tetamu dapat hadir dan menceritakan apa yang berlaku sepanjang proses sehingga sitaan semalam. Dan agak mengejutkan, sitaan berlaku jam 12.30 malam sehingga pagi 4 lebih. Mengejutkan, saya tak tidur sebenarnya. Semalam tengok the whole life, what's going on, apa yang berlaku, siapa yang terani, ada tak peniaga-peniaga kat sana yang hadir kan. Semalam habis semua kena kutip. Inilah masalah dia. Kita pun ada juga berjumpa dengan peniaga-peniaga ni dan kita difahamkan ada beberapa isu dan mereka juga ada mengutarakan beberapa permasalahan. Inilah dia masalah dia apabila kerajaan tak mau dengar dan mementingkan kroni. Ini cerita sebenar dia. So hope so still guys, minta tolong tap screen dan share sementara kita tunggu kita punya tetamu hadir. Sementara tu bagi saya masa sekejap, saya nak share dulu pada tetamu kita. Sorry guys, sorry. Okay, Datuk Seri akan bersama kita dalam 10 minit lagi insyaAllah. Seorang lagi tetamu kita harap boleh dapat hadir untuk perbincangan mewakili peniaga-peniaga dan siapa saja peniaga-peniaga Pantai Puteri yang menonton live saya malam ni juga boleh turut serta untuk meluahkan atau memberi pandangan dan pendapat anda dalam live kita. Tak ada masalah. Hai Harry, jom naik kejap.
Assalamualaikum. Salam bang. Okey, Ya, sibuk ke? sibuk bang, tengah ada kerja lah. Ya ke? Kau tak boleh turun laut ke apa? Tak ada, tak ada. Saya nak pergi jumpa orang, ada urusan kerja. Okey, nanti share-share kan, jangan lupa. Dah, saya dah share dah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Nanti Okey. Saya tak ada gambar. Alright guys, Harry juga merupakan salah seorang nelayan di Pantai Puteri tu. So baru-baru ni ada isu mereka juga di mana mereka punya pendapatan terjejas akibat tambak laut. So ini pun satu isu yang sedang berlaku, namun mendapat sedikit orang kata kelegaan apabila mengatakan tambakan itu akan melalui fasa dan mereka dijanjikan juga untuk beroperasi daripada kawasan yang lain dan mereka setuju. So far okay for them. Berkenaan dengan pampasan pun saya dipahamkan sehingga hari ini belum selesai untuk nelayan-nelayan yang terjejas pendapatan. But today more shocking, orang-orang yang meniaga di Pantai Puteri itu pula yang menjadi mangsa terbaru. So kita sebenarnya perbincangan awal dengan peniaga-peniaga Pantai Puteri ini, khususnya dengan Persatuan Peniaga Pantai Puteri Negeri Melaka ni, kita difahamkan bahawa mereka okey untuk pindah ketika proses tambakan ni sedang berlangsung, iaitu lebih kurang 4 bulan 5 bulan something untuk satu bahagian lah. Namun apa yang mengecewakan mereka adalah apabila ada orang luar ataupun penganjur luar yang menganjurkan tapak di mana peniaga-peniaga ni bakal berpindah, dan tapak yang disediakan adalah 10 kali 10. Ini satu masalah dari segi pendapatan, di mana kita tahu kabin perniagaan juga adalah lebih besar, lebih kurang tak silap saya dalam 16 kaki ke 10 kaki, 10 kali 16 something. So memang tak muat. Takkan dia orang nak potong kabin, bukan murah nak potong-potong kabin ni. So siapa nak tanggung kos? Satu kabin pun hampir dipahamkan lebih kurang dalam 56,000. So harga 56,000 ni lah yang diangkut semalam oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Jam 12.30 malam semalam ada operasi untuk pengalihan kiosek peniaga. Ya. So insyaAllah saya sedang menunggu tetamu kita untuk hadir untuk membincangkan berkenaan dengan isu-isu peniaga ni. Di masa yang sama, mana-mana peniaga yang sedang menonton live dengan saya ni, anda juga saya bagi keutamaan untuk hadir naik ke atas untuk share perkara orang kata apa sebenarnya berlaku, apa proses-proses yang telah anda buat kan. Inilah sebenarnya kita nak cuba bantu awak. Inilah cara kami boleh membantu rakyat dengan mendedahkan salah laku dan juga tindakan-tindakan yang orang kata tidak masuk akal. Memang bagi saya tak masuk akal apabila orang kata penyitaan ini dibuat ke tengah malam, 12.30 malam. So it's not good actually kan. Kita pun tak tahu sama ada pemilik dia tahu atau tidak. Kan, katanya diorang nak buat hanya a few kios yang mana mengganggu projek-projek tambakan, tapi akhirnya semalam difahamkan hampir keseluruhan kios-kios peniaga Pantai Puteri ini telah pun diangkat. So engki-pengki sikit lah. Dia sebenarnya ada beberapa banyak isu. Ada peniaga yang dah berniaga lebih daripada 15 tahun, ada peniaga yang dah berniaga 10 tahun, dan diorang disuruh untuk berpindah ke satu tapak, ya, kononnya selesa dan sebagainya, dan saya sendiri turun padang untuk melihat tapak yang diallocate oleh penganjur. Bukanlah satu tapak yang selesa, bukanlah satu tapak yang orang kata selamat, boleh mengundang kesesakan lalu lintas sebab tak ada parkir-parkir yang sesuai. So banyak sebenarnya masalah juga. Namun kita dapat lihat beberapa siri di mana apabila tindakan daripada pihak-pihak Persatuan Peniaga ini dibuat, ada saja pihak yang tampil mendangkal segala dakwahnya yang dibuat oleh geng-geng peniaga ni. So ini akan mengecewakan dan lebih mengejutkan apabila YB yang terlibat, yang menjanjikan
untuk berbincang dan sebagainya dan memberi masa pada mereka, tapi akhirnya apa yang berlaku adalah penyitaan kios-kios milik peniaga. So ini yang agak-agak mengejutkan. So sementara kita tengah tunggu sahabat-sahabat ataupun panel-panel kita orang ni, mungkinlah orang kata siapa-siapa peniaga di Pantai Puteri yang nak share, tak payah buka kamera, masuk dalam share je anda punya situasi ataupun apa sebenarnya berlaku dekat sana untuk pengetahuan penonton-penonton, supaya kita tak nak nampak macam kita ni yang yalah, when we see, okay, mungkin ada orang bertanya dengan saya, kenapa cap yang sibuk kan, ini bukan masalah cap. Tak, sebenarnya benda ni berlaku di negeri Melaka dan saya juga pernah turun bertemu dengan, bersemuka dengan persatuan dengan juga ahli-ahli dalam persatuan peniaga Pantai Puteri itu sendiri. So kami mendengar keluhan dan juga permasalahan mereka dan kita cuba bantu mereka sejauh mungkin. Even though kami telah mengaturkan satu press conference, membuat desakan kepada Ketua Menteri Melaka dan juga Exco yang terlibat serta majlis PBT ini sendiri untuk tampil menyelesaikan masalah ini. So win-win situation yang tidak merugikan mana-mana pihak, kerana kita tahu peniaga-peniaga tepi jalan ni bukannya mereka ni semua kaya-kaya belaka, pendapatan satu hari 500-600, tak ada. So dalam ketika ini dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, dengan harga barangan yang makin meningkat, adakah anda rasa mereka sanggup lagi untuk menambah beban mereka another 200-300 ringgit? Walaupun ada orang kata kononnya dakwaan yang kami dibuat pada press conference itu adalah tak betul dan palsu dan sebagainya, namun kami ada juga orang kata saksi-saksi yang mendengar kenyataan itu dan ia juga dah dipublish dalam surat khabar dan tak ada penafian berkenaan dengan bayaran itu. Cuma orang kata bayaran tidak membebankan. Penganjur mengatakan bayaran dikenakan kepada peniaga tidaklah begitu membebankan. So kalau ikut kita untuk satu tapak kosong, dia sebenarnya membebankan. Saya juga ada pergi melawat tapak dia. Tapak dia juga betul-betul bersebelahan dengan pantai, tak jauh juga. So kat sana dia boleh meniaga. Inilah orang kata saya tak faham dari segi mungkin orang kata aspek keselamatan dan sebagainya. Namun aspek keselamatan, adakah tempat yang diorang nak bagi meniaga itu lebih selamat? Sebab saya rasa bila malam orang meniaga kat sana, the shore, orang kata pantai ni yang tengah disedut pasirnya itu agak dalam. Saya sendiri pergi ke depan dan melihat memang agak mendalam. Ya bro, hari ni saya tak nak bincang pasal pasal politik dulu. Today saya nak bincangkan berkenaan dengan kita punya nasib peniaga-peniaga Pantai Puteri, sebab kita orang kesian mereka semua kehilangan dan kerugian. So kita pun tak tahu benda yang diorang sita ni adakah boleh diambil balik atau tidak. So how much is the cost untuk ambil balik, untuk balik ke tapak balik. Kenapa PBT ni melakukan tindakan terburu-buru tengah-tengah malam macam tu? Banyak sangat persoalan sebenarnya dan saya rasa mungkin YB Rais, kalau you boleh masuk live kita pun bagus juga, kerana kita boleh bersoal jawab untuk menyelesaikan isu ni. Kerana kami difahamkan dalam satu kenyataan akhbar juga bahawa awak kata awak akan membincang dengan peniaga-peniaga dalam masa terdekat untuk menyelesaikan sama orang kata win-win situation. But end up what happened yesterday itu bukan orang kata win-win situation. Dan kenapa mesti tindakan begitu drastik diambil? Ini persoalan kita guys. Siapa-siapa yang peniaga yang ada di kawasan tu, kalau nak bersama dengan kita, sila tekan hutang kat bawah tu untuk saya invite. Alright, sementara kita menunggu tetamu kita iaitu Datuk Seri Muhammad Ali, dan juga insyaAllah saya harap pengurusi Persatuan Pengguna dapat join. Farid Imran, Setiausaha Persatuan Peniaga Pantai Puteri. Yang mana satu dia? Cik Farid, yang mana satu Cik Farid? Cik Farid Imran. Saya tak jumpa. Apa nama dia? Apa nama dia? Cik Farid punya nama titi dia apa dia? Senang saya nak cari, senang saya nak invite. Sebab saya mengharapkan, saya difahamkan pengurusi dia akan bersama.
Cuma baru tadi dimaklumkan dia masih ada di hospital, mengatakan abang dia. Okey. Assalamualaikum. Broadcast secara langsung dengan kita punya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Farid. Ya, saya. Sekejap, nak ambil gambar Dia ni. pakai nak ambil gambar ke nak buka kamera? Nak buka kamera, buka kamera. Sekejap. Okey. Alright, Encik Farid merupakan setiausaha bagi Persatuan Peniaga Pantai Puteri Negeri Melaka. So, beliau ada bersama kita. So, insyaAllah tetamu kita juga akan bersama kita sebentar saja lagi. Sekejap, saya hantar request untuk buka kamera, Encik Farid. Betul kan? Dah hantar request? Dah hantar dah. Tekan, yes. Tapi kamera dia ke depan, pusing ke belakang. Sekejap. Boleh, tak ada masalah. Waalaikumsalam Berzanan. Thank you Romi. Depan kau. Ke belakang. Kejap. Dia flip je kamera. Ni flip ni. Dah tekan, tak keluar. Tu. Okey. Alright. Okey, Assalamualaikum brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya first nak minta maaf dululah. Pengerusi Encik Nizam dan juga timbalan pengerusi Encik Ramli tak dapat hadir masing-masing, tiba-tiba ada last minute urgent. Jadi saya wakilkanlah. Saya akan bersama dengan AJK Alung akan dalam grup ni lah, discussion ni. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak bang sudi join. Sebab saya juga difahamkan awak sibuk berniaga, betul lah? Tengah berniaga ni. Ambil tempat raca sikit. Okey, Alhamdulillah. Semoga Allah murahkan rezeki dan juga tujuan kita buat podcast ni sebenarnya untuk bawa isu peniaga-peniaga yang semalam sampai jam 4.30 pagi saya menonton live di mana operasi MBMB untuk mengalihkan segala kiosek peniaga-peniaga. So ini agak mengejutkan. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Kapten? Alhamdulillah baik Datuk Seri. Farid, Okey. apa khabar Farid? Saya tu alhamdulillah, terima kasih Dok. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam suara marhin kepada seluruh penonton-penonton yang tengah menonton dan juga kepada panel-panel saya Datuk Seri Cikgu Umali dan juga sahabat kita Cik Farid yang merupakan setiausaha Persatuan Peniaga Pantai Puteri. Baik, malam ni kita nak bincangkan berkenaan tajuk kita adalah nasib peniaga Pantai Puteri. Baik, sepengetahuan saya, semenjak 3 bulan ini kita tahu rintihan dan luahan daripada Persatuan Peniaga Pantai Puteri ini berkenaan dengan pengalihan tapak mereka nak berniaga ke tempat lain. Ini merupakan satu isu yang dia berlaku akibat daripada proses tambakan pantai. So awal permulaan adalah antaranya yang hadir dalam perbincangan tersebut adalah Datuk Seri Muhammad Ali selaku penasihat kepada Pertubuhan Perkasa dan juga mantan calon Tangga Batu itu sendiri, Parlimen Tangga Batu. So Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh share sedikit orang kata mukadimah berkenaan dengan apa sebenarnya berlaku pada awal penglibatan Datuk Seri apabila dijemput oleh pengurusi dan juga ahli-ahli Persatuan Peniaga Pantai Puteri. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas jemputan saya pada malam ni bagi kita membicarakan soal pembelaan peniaga-peniaga dan juga nelayan-nelayan yang terdapat di Pantai Puteri.
Saya malam tadi agak terkejut bila mana ada rakan-rakan saya menelpon saya dan menyatakan bahawa ada satu tindakan yang saya kira tak sepatutnya berlaku dalam usaha kita nak menangani masalah soal peniaga-peniaga di Pantai Puteri. Kerana bukan cara dan tindakan yang semedemikian yang sepatutnya kita lakukan kepada peniaga-peniaga orang Melayu yang berniaga di kawasan tersebut dalam satu tindakan yang saya kira tidak sewajarnya bagi mana-mana pihak melakukan perkara tersebut, kerana sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam, kita ada pendekatan dan cara yang terbaik untuk kita lakukan supaya ianya tidak menguris perasaan mana-mana pihak dalam usaha kita nak meletakkan sesuatu perkara itu ataupun nak menyelesaikan sesuatu itu. Biarlah dengan cara yang berhemah, kerana yang terlibat adalah orang-orang Melayu yang sudah sekian lama berniaga di kawasan tersebut, dan saya lihat malam tadi ada peniaga yang terpaksa bergegas menyewa pacuan 4 roda, mengangkat barang-barang mereka dengan cepat. Dan apabila saya tanya seorang pakcik ni, dia kata dia berniaga dah 6-7 tahun. Inilah punca pendapatan dia dan adalah menjadi satu kesedihan kepada siapa saja melihat pakcik tersebut dengan isteri dan anak dia terpaksa mengangkat gerai yang mereka ada di kawasan tersebut untuk dibawa ke tempat yang lebih selamat. Dan ini pada saya sebagai pimpinan, terutamanya wakil rakyat kawasan tersebut, mesti memainkan peranan iaitu untuk membela untuk nasib peniaga-peniaga di kawasan tersebut, dan beliau tidak boleh melarikan diri dan seolah-olah peniaga-peniaga ini tidak mendapat pembelaan. Kerana kita lihat bahawa tugas dan tanggungjawab wakil rakyat kawasan mestilah membela dan bersama-sama. Sama ada keadaan tu susah ataupun senang, mereka wakil rakyat ataupun pimpinan yang terdapat di kawasan tersebut mestilah bersama-sama dengan peniaga-peniaga. Dan inilah tanggungjawab yang perlu dilakukan untuk kita membela untuk nasib peniaga-peniaga di kawasan Pantai Puteri tersebut. Saya juga dipahamkan hal ini berlaku bila mana ada proses pengindahan pantai dan kita mengalu-alukan pihak JPS dalam usaha nak mengindahkan kembali Pantai Puteri yang telah susut ataupun dihakis begitu teruk sekali. Dan alhamdulillah kita bersyukur pihak kerajaan persekutuan telah memberikan peruntukan untuk mengindah dan mencantikkan semula Pantai Puteri. Tetapi apa yang berlaku di sebalik itu pula ialah masalah peniaga-peniaga dan juga masalah nelayan yang perlu ditangani dengan cara bijaksana, bukan cara yang berlaku pada ini. Saya amat kesal sekali apa yang berlaku pada ini. Saya dipahamkan bahawa peniaga-peniaga itu telah diletakkan di satu kawasan atau di satu tempat yang agak padat dan agak sempit untuk mereka berniaga, dan ianya pula dikenakan bayaran sebanyak RM200 sebulan, serta setiap hari mereka juga dikenakan bayaran harian sebanyak RM5 sehari. Saya di situ saya tidak faham apakah perjuangan yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin tempatan ataupun wakil-wakil kerajaan di kampung tersebut serta wakil rakyat di kawasan tersebut dalam nak membela untuk nasib
peniaga. Peniaga ni dah terpaksa pindah. Saudara-saudara, pindah dari satu tempat nak diletakkan dalam satu kawasan yang sempit, tak ada diberikan orang kata fasiliti yang baik, kemudahan yang sempurna untuk mereka berniaga, cuma tapak-tapak yang kecil-kecil, lebih kurang 10 kali 10 kaki. Tapak itu mereka dikenakan bayaran RM200. Ini adalah satu perkara yang saya rasa tak sepatutnya berlaku di dalam keadaan peniaga-peniaga ini mengalami kesusahan. Dalam keadaan peniaga-peniaga di sepanjang pantai Purti ini mengalami keadaan yang menyukarkan mereka untuk berniaga, tetapi dalam masa yang sama pihak, saya dipahamkan pihak Japron melantik seorang penyelaras yang mendapat lesen daripada pihak Majlis Perbandaran untuk menyelenggarakan peniaga-peniaga tersebut dan dikenakan bayaran. Ini tidak sepatutnya berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan di dalam kesusahan rakyat, di dalam kesusahan peniaga-peniaga yang nak mencari makan di Pantai Puteri, tetapi kita mengenakan bayaran sewa yang amat tinggi sekali. Ini untuk apa? Adakah ini satu pembelaan? Adakah ini satu perkara yang sepatutnya kita lakukan? Sepatutnya sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin-pemimpin tempatan di kawasan tersebut, membela. Kalau mereka susah, kedai-kedai ataupun gerai-gerai atau warung-warung mereka yang telah musnah mungkin bila mana nak dipindahkan. Kita faham. Bila kedai dah lama, 6 tahun, 7 tahun mungkin dah tak begitu elok. Bila nak pindah, nak angkat dah repot. Dan sepatutnya wakil rakyat ataupun pemimpin-pemimpin tempatan di kawasan tersebut bukan nak kenakan sewa. Mereka sepatutnya membela. Mereka sepatutnya mengeluarkan mana-mana tabung di peringkat Japron untuk membela peniaga-peniaga ini bagi memperbaiki mungkin gerai mereka yang nak dipindahkan, mungkin alatan memasak mereka yang dah rosak, dah usang. Ini sepatutnya mereka bela, bukan mereka menindas peniaga-peniaga dengan mengenakan sewa. Saya dipahamkan RM200, kalau 200 peniaga satu bulan 40,000, tuan-tuan. Duit tu nak dibawa ke mana? Adakah nak diberi keuntungan hanya ada beberapa pihak saja? Dan ini saya lihat adalah satu penindasan dan satu perkara yang tak sewajarnya berlaku bagi peniaga-peniaga di Pantai Puteri. Peniaga dah susah, peniaga dah kena pindah dengan nak keluarkan perbelanjaan, ditempatkan di kawasan yang sempit dan dikenakan bayaran RM200. Ini Datuk Sri, your voice tak dengar, Datuk Sri. Datuk Sri tak dengar suara. Diri sendiri pun tak ada. Datuk Sri. Tak dengar. Suara tak dengar. okey, dengar. Okey. Dengar? Okey. Okey, teruskan Kapten. Saya boleh sambung. Abang Farid, turunkan sikit kamera, orang nak tengok muka awak tu. Okey, saya sambil Datuk tengah beri pencerahan berkenaan dengan isu ni. Saya baca juga pelbagai komen-komen di bawah ni. Itulah, orang kata daripada kita bercakap, saya rasa tuan punya badan bercakap lagi bagus. So abang, kita dengar pelbagai komen betul, nampak ni bawah tu komen-komen. Apa kita pun baca. Tak apa, nanti giliran saya akan tunjuk semua
documentation yang bertulis. Jadi benda dekat sini lebih jelas lah. Jadi semua orang tahu pasal macam mana. Ada yang kata notis dah bagi 3 bulan, ada yang kata notis dah bagi 3. Information ni semua tak tepat. Jadi dengan saya ni ada semua documentation yang tepat. Jadi diorang mungkin boleh faham lah, agak harap faham selepas ni. Pasal kita pun banyak. Okey, AJK Alung dah siap. Okey, request, boleh receive request, Captain. Dia belum request lagi, belum keluar lagi katanya. Okey. Okey, dia dah okey kot, dah. Okey dah. Cantik. Bahagian dia. So bila dia orang berdekatan, saya akan mute orang dulu. Ya. Ya, Amin lah. Okey, Long, sini. Kecil. Okey. Dia ada mikrofon tak, Alung? Alung kalau boleh pakai mikrofon. Alung dah masuk. AJK Alung dah masuk tak? Dah ada. Okey, boleh cakap lah. Gambar tak ada? Sekejap. Kan orang cakap kan saya yang mengatur pula kan. Okey. Ini orang yang tepat. Assalamualaikum, Captain MK Empire. Waalaikumsalam. Datuk. Apa khabar semua Sihat Baik, Alhamdulillah. So bang, mungkin abang boleh cerita sikit sebenarnya kronologi apa yang berlaku daripada orang kata tahap pertama. Sebab kita tengok bawah ni terlampau banyak sangat orang kata tuduhan dan juga dakwaan bahawa kata peniaga dah dibagi tahu untuk pindah kan, peniaga tak nak berpindah, dah bagi notis dan sebagainya. So sementara tu proses-proses yang telah dilakukan oleh Persatuan Peniaga Pantai Puteri untuk menentukan nasib. So apa proses yang telah abang buat selama ni? First question bang, saya nak tanya, lesen ada tak? Saya Semua Peniaga pantai ni semua ada tak lesen? Okey, saya bagi sedikit pandangan apa yang saya dapat info lah bang Ada yang peniaga ada lesen, ada yang peniaga tak ada lesen. Itu yang saya dapat tahu lah. Macam saya salah seorang daripada peniaga Pantai Puteri. Macam saya mempunyai lesen. Tapi memang tak dapat hidupkan sekarang. Tak boleh hidupkan. Pasal kita pun tahu kita pihak berwajib meminta untuk dipindahkan, jadi memang tak boleh hidup lesen lah lagi benda tu. Jadi saya cuma terangkan kat sini apa yang saya boleh dapat info tentang semalam punya perkara yang terjadi di depan Samudra dan di Pantai Puteri lah, kepada peniaga-peniaga yang ada dalam persatuan kami lah, macam tu. Dan info yang saya dapat semalam, sebelum saya bagi tahu ni, kita cari info-info dulu untuk bukti yang sahih benda tu. Jadi saya tanya kepada peniaga semalam yang terlibat semalam benda tu, ada yang dah masuk dalam penganjur. Benda tu ada yang dah masuk dalam penganjur tapi tak masuk benda tu. Lepas tu ada yang kami pada persatuan tak daftar dengan penganjur lah benda tu. Benda tu jadi kat situ saya dapat dua info lah, benda tu bercanggah benda tu. Jadi saya pada hari ni cuma bagi info apa yang saya dapat tahu, saya tak boleh tambah-tambah info. Saya tanya kepada yang terlibat saja benda tu, tentang apa kejadian semalam berlaku di Pantai Puteri. Okey, jadi saya nak terangkan apa kami punya persatuan kat sini. Saya punya tugas hanya cerita pasal persatuan dia, tuan. Datuk, YB Datuk. Okey, persatuan kami ditubuhkan pada 3 Januari. Pada tahun 2024. 3 Januari 2024. Persatuan kami ni persatuan yang berdaftar dengan ROS. Walaupun ada rumus-rumus yang tak sedap dengar lah pada kami. Ada yang mengatakan persatuan kami ni tak wujud lah, apa benda lah kan. Kita tak cakap yang haram tu tak murah kan. Haram tu banyak kali dengar. Tapi saya mewakili pihak AJK dan persatuan, saya cakap persatuan kami berdaftar dengan ROS. Dan kami pun pergi juga kepada seminar-seminar yang ROS panggil pada persatuan kami. Baru-baru ni kami pergi dekat Eva Musa. Itu yang saya cakap lah benda tu. Dan ya, ni sijil kami lah. Ni yang berdaftar dengan ROS. Bukan cakap sembang kosong pun tak ada. Saya bagi tahu. Betul
Dan kami setelah tubuh ni dalam persatuan kami ada 7 jawatan kuasa. Kita ada pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha dan AJK lah terlebih dia. Itu memang tertakluk dalam ROS punya syarat-syarat. Dan iuran yang kami minta ada 2 tuan. Kita ada RM70 dengan 100. Cara kita bagi tahu dengan kita punya ahli-ahli. 100 engkau akan dapat, kita akan bagi tuan cap, kita bagi apron, kita bagi t-shirt, kita bagi stiker dan juga ada 5 barang lagi, satu saya dah lupa. Ada 5 barang nak bayar RM70, tak dapat apalah. Tapi kalau 100 kita terangkan. Dia ada 2, RM70 memang kita bersetujui dengan ROS. 100 engkau akan dapat ni 5 barang ni akan kita bagi. Stiker, t-shirt, cap, apron, lagi satu saya dah lupa lah benda yang 5 barang kita akan bagi dengan ahli-ahli kami. Itu yang kami terangkan kepada sesiapa juga. Kalau RM70 tak ada. Dan yuran bulanan adalah RM5 saja. Yuran bulanan RM5 dia kami minta. Itu saja. Dan proses keduanya, selepas kami tubuhkan persatuan ni, dalam masa sama kita berjumpa dengan YB dan juga Datuk Bandar. Tapi memandangkan kita tak dapat jumpa YB dahulu, kita jumpa Datuk Bandar dahulu. YB maknanya YB kawasan ke macam mana bang? YB kawasan? YB kawasan. Okey. YB kawasan kami lah. Sebab itu arahan daripada pihak Datuk Bandar lah. Suruh kami berjumpa dengan YB. Benda tu. Jadi dalam masa kami perjumpaan kami dengan Datuk Bandar, kami usulkanlah kita punya macam ni, kita punya kertas kerja yang kami akan buat benda macam ni, suatu kami dan persatuan lah macam ni. Dan atas rundingan yang baik dan pihak berwajib pun bagi kerjasama yang baik dan bagi cadangan kepada kami. Okey, kalau dia kata pihak dari persatuan, alhamdulillah bagus, Bantai Puteri dari persatuan bagus. Dia kata macam tu. Tapi kalau dapat kerjasama daripada pihak Japrun, lagi baik. Dia kata macam tu. Dan pihak kami, pihak MPMB takkan ganggu Bantai Puteri lagi. Itulah asal dia macam tu. Jadi kami pun terima dalam rundingan tu, kami pun dah terima pakai benda tu, idea yang baik daripada pihak berwajib. Kami balik malam tu malam tu kami terus jumpa YB kami lah. Dan kami bentangkan usul-usulnya pada kami jumpa YB kami pada 1 bulan Mei. Ini dia kami daripada Persatuan Peniaga-Peniaga Pantai Puteri telah mewujudkan satu persatuan kat sini dengan gedebak-gedebak, dan kami telah pun berjumpa dengan pihak berwajib, iaitu mengenai macam ni. Kami terang kat dia lah. Lepas tu atas untuk menyatukan atau menyusun semula pihak peniaga-peniaga ni, kami nak minta sokong daripada pihak berkenaan lah, pihak Japrun lah, benda tu pihak YB lah. Jadi dalam masa sama kami ditolak mentah-mentah. Kami yang senang cakap, kami tak dapat sokongan dah daripada Japrun. Itu je lah benda tu. Kami cakap asal atas nak tanya sikit yang dibagikan. Nak tanya sikit sebenarnya, apa sebabnya dia tolak permintaan daripada persatuan, memandangkan peniaga dan meniaga lebih daripada 5 tahun? Boleh nak bagi tu sebab kami tak dapat jawapan benda tu. Maknanya keputusan dia ditolak, tak ada alasan. Keputusan ditolak. Kami cuma bagi tahu daripada pihak yang kerjasama dengan kami buat wajib tu, MBMB, kalau kami dapat sokongan daripada Japrun, kami akan dibagikan penganjuran dan lesen. Kami buat kerja untuk peniaga-peniaga Pantai Puteri lah. Kalau kami mohon dapat lesen, alhamdulillah sepanjang peniaga Pantai Puteri dapat lesen. Dan kalau kami diberikan masa tu, kami akan susun semula lah. Dan pihak majlis akan kacau lagi dekat daerah kami lah macam tu. Tapi kami tak ada mohon 2-3 kali lah bagi penganjur. Macam saya tak ada, kami semua tak ada mohon 2-3 kali. Kami sekali je. Dah tak boleh ditolak, okey habis lah macam tu. Habis macam tu lah. Jadi kami pun tak ada nak minta-minta lagi, tak ada tuan. Itu je kami. Meniaga kami kat sini semua, rakan-rakan niaga sini meniaga macam biasa lah. Itu je. Ni tadi saya ada terbaca satu komen kononnya. Balong, nak tanya sikit. Tadi ada satu komen mengatakan bahawa tiap-tiap bulan kena kutip RM100 ni, betul ke? Saya ajak dia naik atas untuk bagi penjelasan, tapi dia tak nak naik. Nak buat macam mana? So mungkin abang boleh jelaskan.
Oh, saya. Tanya kau lah. Oh. Tolong kan. Okey, ingatkan bagi orang lain. Okey, saya berdapat kabar macam itulah. Dengarkan ceritanya daripada pihak penganjuran yang ada di Pantai Puteri ni. Benda ni saya tanya dengan rakan niaga yang dah masuk daripada penganjur. Dikatakan Tak ni pasal kami punya syarat RM70 asal. Tapi kami minta 100, kami terangkan. 5 barang kita bagi tadi tu. Siapa Betul. ada yang bayar RM70. Ada yang bayar 100. ansuran lagi. Siap ansuran lagi tuan. RM70 kita tak minta sekali harum. Okey, berapa yang kau boleh bayar? Siap bayar sikit-sikit lah. Dia bayaran bulanan. Dia boleh bayar. Kita tak paksa untuk bayar semua sekali. Ya. Mana yang kau mampu, bulan ni kau mampu RM20. Okey, tak apa bayar RM20. Bulan depan bayar RM10. Bayar RM10 tak apa. Maknanya Sebab yuran pendaftaran tu persatuan dia kita fleksibel. Persatuan fleksibel Ya, betul. dengan memahami keadaan peniaga-peniaga, so tak bagi tekanan yang kuat lah. Betul tuan. Sebab kita tak pernah paksa. Nak masuk, kau masuk. Tak nak masuk, itu terpulang pada diri masing-masing. Persatuan tak pernah paksa orang. Benda tu, itu yang saya bagi tahu. Persatuan peniaga Pantai Puteri tak masuk. Siapa nak masuk, masuk. Alhamdulillah. Tak nak masuk, terpulang. Itu je tuan. Yang mana masuk, So, kita cuba. sekarang ni berapa ramai ahli kita bang dalam pernah persatuan bang? baru-baru. Kita ada 91 ahli yang aktif. Dengar tuan 91 Dengar, ahli yang aktif. So semua Masuk masih dengan saya berniaga di kawasan tu Ya tuan. Alright. Masih berniaga lagi. Baik. So semalam adakah diorang ni semua terlibat dalam diorang punya kios-kios diorang ni semua kena ambil ni semua? Berapa ramai sebenarnya ahli daripada persatuan ni terlibat? Okey, ini bahagian saya lah. Doktor dengan Datuk Seri. Okey, ni saya nak bercerita daripada mula asas lah. Pasal kat bawah-bawah ni komen ada yang baru masuk, ada yang tak masuk, ada yang tak nak dengar. Ada yang kata kita salahkan YB. Kita bukan salahkan YB. Dan memang dia salah. Okey. Okey. Saya bagi kronologi lah pasal first kali Bang, mic buka. Buka Along punya mic. Along punya mic buka. Dah. pada 24 hari bulan Julai kami terima notis. Ini notis pertama. Notis apa tu bang? Okey, pada yang baru masuk tu tolong tengok dan tolong faham. Okey, ini notis pertama kami receive daripada MBAB pada tarikh 24 Julai. Okey, hampir semua peniaga di Pantai Puteri terima notis ni. Okey. So kami berjumpa dengan wakil harian secara mendadak telah dilantik oleh MBMB. Jadi kami kata tak apa. Tolong jawab soalan-soalan yang penting lah. Contoh, kita tanya sewa berapa sebulan tapak. Masa tu dia kata, wakil penganjur kata, Sekejap bang, abang punya asal macam mana boleh boy? Tak, kau tutup ke mic tu? Ya. Dah. Okey. Ya. Okey. Masa kita berjumpa dengan penganjur, Sekejap. Okey, teruskan. okey, dia kata sewaan RM240 untuk setiap peniaga dengan memberi tapak sahaja seluas 10x10. Itu saja yang so far masa mesyuarat bersama wakil PP Management. Pada tarikh 24 Julai, pagi semua peniaga terima notis. Malam tu kita berjumpa dengan wakil PP Management yang dilantik oleh MBMB. Habis. Pada 25 Julai, Persatuan telah buat surat notis, surat balas notis yang mana tajuk dia adalah merayu. Ini surat dia. Kita telah hantar kepada Hajah
Hajah Puan Normala binti Abdul Aziz, Pengarah Pelesenan dan Kesihatan Persitikaran. Surat ni kita bagi pada tarikh 25 hari bulan. Okey? Untuk merayu. Mohon pertimbangan notis MBMB. Persatuan ada hantar surat. Okey, surat rayuan. Dan surat ni kita sisi kepada Ketua Menteri Melaka, XO Usahawan, Pengarah JPS, Datuk Bandar, Japron, JPKK Pantai Rombang dan juga YB Parlimen. Okey, kita ada terima receive COP. Okey? Kita ada receive terima daripada setiap pejabat surat rayuan yang kami beri kepada MBMB. Alright? So setelah diberi surat, okey, setelah bagi surat tu semua, kami ke ROS. Ke pejabat ROS untuk mencari siapa PP Management, buat search. Bila kami sampai di ROS pegawai kata PP Management bukan persatuan tapi adalah syarikat. Okey? Jadi kami tahu dia bukan persatuan, kami pergi ke dia syarikat, kami pergi ke SSM. Bila kami pergi ke SSM, pegawai SSM memberitahu kami PP Management telah luput setahun yang lepas. Jadi soalannya, macam mana MBMB boleh lantik bertarikh 24 Julai yang mana PP Management telah tidak sah di sisi undang-undang kerana SSM ini telah tamat tempoh setahun. Jadi saya diarahkan oleh pegawai SSM membuat aduan. Jadi kami telah buat aduan. Kami telah buat aduan rasmi pada hari yang sama 25 hari bulan. Dan pada 28 Ogos, SSM telah menerima aduan kami dan respon mengenai aduan yang mana ayatnya tertulis, okey, sukacita SSM telah menerima aduan dan SSM surat aduan ini adalah untuk terlibat menyelesaikan sivil di mahkamah. Jadi surat aduan ini SSM kami persatuan boleh bawa ke mahkamah. Alright. Kemudian tadi 27 Julai YB Parlimen, pejabat yang kami hantar sisi YB Parlimen 2 hari selepas tu telah datang berjumpa AJK Persatuan. Okey, bertanyakan status apa dengan surat-surat ni, adakah kerajaan atau MBMB balas atau tidak, dan kami kata tidak adalah. So MBMB YB telah memberi masa lah sedikit bersama AJK. Alright. Kemudian yang syoknya, video dia ada buat video pula. Video tu boleh viral pula, lebih 100,000 orang. Alright. Kemudian YB sebelum balik ada beritahu yang dia akan cuba bantulah. Itu tarikh 27 hari bulan. Pada 28 hari bulan, pihak penganjur PP Management telah mulakan dia kerja. Maknanya dia telah pergi mencari data peniaga-peniaga. Yang mana kalau ikut SSM, PP Management ni dia tak boleh beroperasi. Dia tidak sah di segi undang-undang. Pada 29 hari bulan, video viral video yang dibuat oleh YB Parlimen telah viral. Yang mana Japron dan juga geng-geng dia ni dah meroyan dalam media sosial, yang mana geng-geng ni dia tak tahu apa cerita pun. Dia main gasak tanpa fakta. Okey, sekarang ni pada yang datang ni geng-geng dia boleh dengar fakta-fakta yang saya bagi. Alright.
pada 6 Ogos. Sehingga 6 Ogos, pihak persatuan masih lagi tidak terima apa-apa tindak balas atau respon surat rayuan yang telah kami beri pada 25 hari bulan. Alright. Pada 26 Ogos, pihak penganjur telah mengeluarkan surat berkeliling secara WhatsApp untuk pendaftaran. Ini kita semua dapatlah, saya pun dapat juga. Alright, pada 7 Ogos. Ini yang menarik ni. Pada 7 Ogos ada hari bersama Esko. Dipanggil hebat tak silap program tu. Jadi pengerusi kami, Encik Nizam dan juga AJK Along telah pergi ke program tersebut dan dapat berjumpa dan berbincang secara semuka bersama Datuk Rais dan Datuk Bandar. Dapatlah 10-15 minit dalam program tu. Semasa respon surat yang kami beri, yang mana kami tak dapat dah 7 Ogos tu. Daripada 24 Julai kami bagi, 25 Julai kami bagi. Sampai Ogos tak terima. Jadi Datuk Rais dan Datuk Bandar kata tak apa, tolong buat surat personal terus kepada Datuk Rais. Jadi kami pun balik dan kami pun ada beritahu juga yang mana PP management tidak sah untuk buat operasi untuk menjadi penganjur. Yang mana Datuk Bandar tahu dan Datuk Rais pun tahu. Dan hari yang sama juga, ini yang bestnya, kami terima notis kedua. Ini notis kedua. Okey? Notis kedua. Jadi baru dua notis kami dapat. Betul? Pada hari yang sama, 7 hari bulan, kami telah terima. Pada 8 hari bulan, pihak persatuan telah menghantar surat kepada Datuk Rais secara WhatsApp. Seperti surat yang dia minta. Ni surat dia. Seperti mana yang dia minta, kita sudah bagi personally secara WhatsApp kepada Datuk Rais. Dalam surat ini kami mohon timbang dan juga prihatin terhadap notis-notis yang kami terima. Harap balas. Yang mana surat ini hari yang seterusnya saya akan bila dia dapat. Okey? Kemudian pada 8 Ogos sepatutnya notis pertama dan notis kedua tamat 13 Ogos. Tapi kami berniaga seperti biasa pasal kami mengharapkan balasan surat daripada Puan Haji Nur Mala. Tapi kami masih tak terima, so kami berniagalah seperti biasa. Alright, pada 23 September 4 peniaga telah menerima notis roboh atas alasan struktur. Ini roboh. So maknanya kita dah dapat 3 notis. Kita dah dapat 3 notis. Alright. So notis roboh ni akan berlaku pada 23 September. Okey. Kami terima 21 Oktober notis roboh dan akan diroboh pada 23 Oktober. Notis pertama. Okey. Notis kedua keluar. Sebulan lepas tu. Ini notis kedua. So maknanya sudah 4 notis kami terima. Peniaga sudah terima total. Tapi 2 untuk 4 saja peniaga. So sudah ada 4 notis untuk roboh. Pada 22 Oktober mesyuarat tergempar oleh AJK bersama ahli bagaimana untuk menghadapi notis yang kedua untuk roboh pada 4 peniaga, iaitu 4 ni adalah ahli persatuan. Okey, dan kita banyak terima kasihlah pada keluhan kami. Jadi pada 23 Oktober tu juga MBMB keluarkan kenyataan media. MBMB keluarkan kenyataan media pada 23 Oktober juga. Alright. Mengatakan di sini yang kita mengambil take note di nombor 5, katanya sudah ada perbincangan bersama peniaga yang mana
kami yang di sini tak diberitahu. Tak ada perbincangan pun dengan kami. Tapi dalam statement ni ada tulis yang mana kami tak tahu. Ini notis daripada MBMB. Kemudian pada hari yang sama, pada tarikh ke 24. Tengok logo apa tu. Penganjur layar bahtera. Ada kenyataan rasmi daripada penganjur bernama Layar Bahtera. Jadi dekat sini kita tanya-tanya, sepatutnya PP Management jadi penganjur. Kenapa tiba-tiba Layar Bahtera pula mengeluarkan, kita bongkar. Okay, bang. Nak Jadi tanya sikit dengan abang ni. netizen janganlah. Saya, Captain. Okey. Cerita dia macam ni. Asalnya tender untuk jadi penganjur ni diberikan kepada PP Management. So yang tu abang sedia maklum dan juga Betul, peserta sedia maklum. Okey. So untuk layar bahtera ni, so siapa sebenarnya layar bahtera dan adakah diorang maklum bahawa diorang akan menggantikan PP Management untuk menjadi penganjur? Itu kita tak tahulah, pasal itu urusan lah antara dengan PP Management. Kami Persatuan Peniaga Pantai Puteri. Itu aja. Bermakna pihak penganjur tak ada berjumpa langsung dengan pihak persatuan ataupun peniaga-peniaga? Dengan persatuan tidak ada. Tapi kalau dengan peniaga lain kami tak pasti. Baik, berapa ramai sebenarnya bang peniaga Pantai Puteri ni selain yang berada dalam abang punya persatuan ni? Okey, untuk audit kami pada 5 bulan 6 bulan lepas, sebanyak 114 peniaga berada daripada gate 6 Petronas sampai Pantai Jaring. Dan 92 adalah ahli. Yang selebihnya bukan ahli. Faham. So bermakna yang selain orang kata 96 ahli persatuan 92. Okey, daripada 116, 92 merupakan ahli. 114. So lebih kurang 12 orang bukan ahli, itu saja. So majoriti merupakan ahli persatuan abang dan saya rasa apa-apa pun sepatutnya back to persatuan. Tapi apabila satu-satu tindakan yang dibuat, saya nak tanya satu lagi soalan paling penting bang. Apabila notis-notis ni dikeluarkan kepada persatuan, ada tak pihak MBMB datang buat perbincangan ataupun pihak Datuk Bandar ada buat perbincangan lanjut selepas berbagai notis ni? Tidak pernah. So siapa sebenarnya orang yang bertanggungjawab untuk memberi kelulusan, untuk memberi orang kata satu keputusan bagi pihak peniaga, kalau bukannya persatuan peniaga itu sendiri? So kita kat sini banyak sangat confusion. So adakah tindakan ini dibuat berdasarkan daripada kenyataan oleh individu-individu yang tidak terlibat dengan peniaga-peniaga ni? Okey. PP Management, adakah mereka daripada persatuan abang ataupun adalah merupakan peniaga kat sana? PP Management bukan ahli persatuan dan juga bukan peniaga Pantai Puteri. So yang baru lembaran ni? Lebar bahtera ni pun juga bukan peniaga Pantai Puteri. Yang kita tahu, owner layar bahtera mengikut fakta SSM. Ini fakta SSM, bukan saya cakap. Ini fakta SSM. Kita buat search. Di owner dia adalah Saiful apa ni? Jom baca bro, Saiful apa? Saiful Dini bin Abdullah. Dan dia adalah ketua pemuda UMNO, salah satu di bawah DUN Pantai Kudu. Kroni bang, kroni. So dia adakah dia ni penduduk Pantai Kudu? Pemuda salah satu DUN di Pantai Kudu. Okey. Bermakna dia bukan daripada kalangan peniaga, dia bukan daripada kalangan orang kata Bukan.
So, oh my god. So ini cerita dia menarik. Kalau saya Dato' Ali, if you can come in, should come in now. Dato' Ali perlu bagi penjelasan ni. Ni macam mana ni? Kerajaan cakap tak nak kronism lah kan. PMX selalu tekan. No more kroni, tak nak kayakan golongan bawah kaya dan sebagainya. Tapi apabila isu ni jadi, oh, payah macam ni sebenarnya. So sekarang pada netizen, jangan hentam kromo. Boleh datang jumpa saya. Kalau yang tak pasti, boleh datang jumpa saya. Dan untuk pengetahuan semua yang ada di dalam, semua fakta ni saya telah share dengan Datuk Rais pada perjumpaan sebelum ni. So, okey. Saya dipahamkan Dato' Rais ada keluarkan satu kenyataan berkenaan dengan isu peniaga-peniaga ni, mengatakan bahawa beliau akan berbincang dengan peniaga-peniaga sehingga beliau selesai berbincang. Tindakan ni perlu di hold dululah. Tapi agak mengejutkan selepas Dia kata ayat dia best. Chill je. Dia suruh kami chill. So kami pun kata okey bos. Okey Datuk Seri, Datuk, kami terima nasihat dan kami patuh pada arahan. Jadi kami ni nak berniaga je, kami tak nak apa-apa pun. Alright. Jadi kami balik, kami berniaga lah macam biasa. Sampailah ke malam semalam. Macam nak tangkap parti. Macam nak pendatang asing tanpa izin. Macam nak tangkap parti. Sudah. Long. Hello. Miss Nurul, macam kami ni buat rusuhan besar, betul. So saya tak faham sebenarnya kenapa ada penglibatan daripada pihak luar. Ya. Halo? Halo, dengar tak Long? Buka mic Long, buka mic. Sekejap Captain, sekejap. Dia ada call lah tu. Okey. Datuk Seri Ali. Ya. Saya rasa Datuk Seri Ali mungkin terlepas yang mengejutkan daripada Setiausaha Persatuan Pengguna tadi. Bahawa orang yang mendapat tender ni tadi adalah Ketua Pemuda UMNO bahagian Don apa tadi? Partai Kudo. Yelah saya dari segi tender nak diberi tu mungkin ada kewajaran untuk mana-mana pihak untuk buat penilaian. Dari segi itu saya tidak mempertikaikan. Cuma yang saya mempertikaikan apakah peranan tanggungjawab yang dimainkan oleh wakil rakyat kawasan tersebut dalam membela untuk nasib peniaga-peniaga dengan mengenakan bayaran yang agak tinggi baik kepada peniaga-peniaga, yang itu yang saya kesalkan. Kalau dari segi nak memberikan sesuatu penyelenggaraan ataupun nak menyelaraskan kerja-kerja tersebut diberikan pada satu syarikat yang nak mengendalikan, saya kira persatuan lebih layak untuk diberikan sebab persatuan tahu akan permasalahan tersebut dan persatuan juga akan mendapat orang kata dari segi bayaran yang dikenakan, dan persatuan itu akan masuk ke tabung persatuan dan akhirnya persatuan boleh membela balik nasib peniaga-peniaga di kawasan tersebut. Jadi kalau katakan yang dikatakan oleh Kapten tadi bahawa orang tertentu yang ada hubung kait dengan wakil rakyat, saya kira ini sesuatu perkara yang tak betul lah dan tak kena. Dan untuk kita nak memberikan keuntungan kepada satu pihak yang mungkin pada saya mungkin ada kepentingan juga pada mana-mana
orang yang mungkin saya tak tahu, tetapi akhirnya yang menderita, yang merasa susah, yang akan orang kata nak menyelarakan peniaga ataupun peniaga tu nak berniaga dalam keadaan susah, akhirnya peniaga itu sendiri. Yang kita nak bercakap hari ini, yang kita nak memperjuangkan hari ini adalah peniaga-peniaga yang kita rasa terutamanya peniaga ni boleh dikatakan semua orang-orang Melayu yang kehidupan mereka, peniaga ni kita kenal. Orang kampung kita, orang kawasan kita yang kita kenal, yang hidup dia taklah senang mana. Mereka hanya bergantung kepada pendapatan dengan berniaga di gerai-gerai tersebut. Kalau peniaga-peniaga ini dikenakan bayaran setinggi RM200, bayangkan tuan-tuan, dia nak dapat satu hari 30, saya tanya 30-40 ringgit pun susah. Bagaimana pula mereka yang dikenakan bayaran, dan bayaran ini dikaup keuntungan oleh satu pihak, iaitu mereka yang menyelaraskan ataupun syarikat yang diberikan tanggungjawab. Kenapa syarikat itu diberi tanggungjawab? Bila Kapten cakap tadi syarikat yang diberi tanggungjawab, saya pun tak tahu. Tetapi syarikat itu adalah salah seorang ketua pemuda UMNO dalam kawasan DUN tersebut. Dan ini saya nampak satu sikap kroni, satu sikap orang kata yang tak betul dalam menguruskan sesuatu kebaikan. Yang utama pada saya, kita mesti bela peniaga. Jangan kenakan bayaran 200. Kalau boleh mungkin RM20 sebulan ataupun RM30. Kalau saya cakap tadi, peniaga ni dah pindah. Bila dah pindah, gerai mereka ada yang dah roboh. Gerai mereka, gerai yang dah lama mungkin dah rosak. Sepatutnya pihak wakil rakyat, JAPRON, pihak pemimpin kawasan tersebut, JPKK ke siapa, mesti membantu. Kita jadi pemimpin ni nak buat apa? Kita jadi pemimpin kerana kita nak tolong rakyat. Kita jadi pemimpin ni sebab kita nak melihat ada pembelaan, ada perjuangan kita untuk membela untung nasib rakyat kawasan tersebut. Okey, kata saya nak sambung terus sedikit tentang perancangan sebenarnya. Sebenarnya kerajaan negeri ataupun wakil rakyat kawasan ataupun pimpinan dalam kawasan di Tangga Batu ni perlu memikirkan apakah kaedah yang terbaik dalam penambakan laut di kawasan Pantai Puteri. Sebagaimana yang telah kita buat di Pantai Kelebang. Kalau Kapten tahu dulu, mungkin Kapten kecil, kalau kita tahu Pantai Kelebang ni adalah satu pantai yang ada sedikit nama tapi taklah secantik yang ada pada hari ini. Jadi perancangan pimpinan kita masa itu dan saya terlibat ketika itu, kita buat satu kawasan pantai yang cantik, yang ada macam teluk, minta supaya kemajuan yang akan dibuat mesti dibuat sebegini supaya masa depan Pantai Kelebang ini akan menjadi satu daya tarikan pelancong. Dan Alhamdulillah ini dengan perancangan yang kita buat dahulu, hari ini Pantai Kelebang telah menjadi satu pantai yang amat baik, yang dapat memberikan orang kata satu tarikan pelancong untuk datang ke Pantai Kelebang, dan luahan daripada hasilnya peniaga-peniaga yang berniaga di Pantai Kelebang ini dapat orang kata menikmati hasil daripada yang kita lakukan pada masa dahulu, iaitu mencantikkan Pantai Kelebang. Di Pantai Puteri, Kapten, saya lihat dia merupakan satu pantai yang terpanjang. Bukan mudah kita lihat satu pantai di Melaka ada pantai yang begitu panjang. Saya ingat memakan jarak lebih 4 km. Sepatutnya kerajaan negeri, wakil rakyat kawasan, pimpinan dalam Tangga Batu ni fikir. Sekarang kita dah ada peruntukan 22 juta untuk mencantikkan pantai. Kalau kita cantikkan pantai ni, lebih kurang kita nak tambah 100 meter. Saya tak tahu berapa.
katakan 100 meter. Kan baik kita tambah mungkin 300 meter ataupun 400 meter ke hadapan lagi, dan kita tahu bahawa jalan di kawasan Pantai Puteri ni jalan dia sempit. Jadi kalau kita dapat tambah dengan lebih luas lagi sepanjang 4 km tersebut dengan jarak 400 meter, kita boleh buat jalan 4 lane. Maknanya ada satu jalan yang besar ini, maknanya mesti ada perancangan, mesti ada wawasan kita apa yang nak kita lakukan di Pantai Puteri. Jadi kalau ada jalan yang besar, kita ada parking kereta yang mencukupi, kemudian di sepanjang pantai tu kita ada lagi kawasan lebih kurang 400 meter. Saudara-saudara, kalau kita tambah, kita boleh buat sepanjang tepi pantai tu gerai-gerai yang cantik untuk masa depan peniaga-peniaga di kawasan Pantai Puteri ni. Kalau ini boleh kita lakukan dengan jalan yang kita boleh lebarkan dengan lebih besar, dengan ada parking yang mencukupi di kawasan tersebut di sepanjang jalan, dan kita ada gerai yang mungkin boleh dibina dengan keunikan tersebut di Tok, suara tak dengar, Tok. Suara tak dengar. Suara putus. Jadi kalau ini boleh kita lakukan, Kapten, dengan nambakan yang lebih luas, dengan kawasan yang kita dah rancang, dan ini memerlukan kata wawasan kita, memerlukan satu pemikiran di setiap pimpinan, baik pimpinan kerajaan negeri, pimpinan di kawasan DUN sendiri, dan juga di kawasan parlimen itu sendiri, untuk memikirkan apakah yang boleh dilakukan untuk kebaikan semua peniaga, nelayan dan semua yang terlibat di dalam kawasan Pantai Puteri. Dan akhirnya mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun, Pantai Puteri begitu gah sekali. Jalan yang besar, parking yang luas, kedai gerai yang dibina dengan cantik, dan ini akan meningkatkan lagi pendapatan, tarikan pelancong ke Pantai Puteri. Itu, Kapten, yang saya boleh cakapkan. Itu sebab pemimpin ni, Kapten, dia tak boleh duduk dekat malam-malam, lepak dekat rumah, hisap segar, cerita yang mengarut-ngarut, cerita nak kenakan orang, cerita nak buat orang jadi orang nak kenakan, nak tangkap orang ni, nak buat macam ni. Kita jadi pemimpin ni mesti memikirkan kebaikan. Saya pernah duduk, Kapten, dengan zaman Tun Ali dulu, zaman Datuk Seri Idris Harun. Mereka kalau duduk berbincang, kita malam-malam bincang apa nak buat untuk kebaikan Melaka, apa nak buat macam ni, cantikkan sungai, nak betulkan ini, berbagai-bagai. Dan ini pemikiran yang sering dilontarkan. Bukan duduk isap segar, akan cerita mengarut-ngarut, kan? Lepas tu cerita nak kenakan orang, dan ini pemikiran yang tak baik untuk negeri Melaka. Itu saja, Kapten. Baik, terima kasih Datuk Ali. Baik, bang. Abang nak tambah apa-apa, bang? Kita tengok sekarang tadi bila ruang Datuk Seri cakap tu, itulah benda tu benar. Dan itu kita suara orang kampung, maju ada Datuk Seri dapatlah cakapan dia, isu dia kepada orang-orang pasar. Macam saya ni, kami ni semua orang kampung, cakap pun cara kampung. Kan? Manalah kita pandai nak berbahasa-bahasa tinggi ni. Kan? Sat sigar apa? Sat sigar apa tu? Kok pesau? Okey, yang saya nampak macam ni lah. Kalau saya sebenarnya ada satu je ayat pendek untuk terakhir lah, bila Kapten nak tutup daripada ni, saya satu je ayat pendek. Tapi saya simpan benda tu. Tapi moving forward, saya nak beritahu pada netizen lah, terutama geng-geng Japro ni lah. Tak puas hati, jangan jadi keyboard warrior with no brain. Be a keyboard warrior with brain. Tak ada fakta, jangan sembang. Nak fakta, boleh datang jumpa. Saya duduk kampung, saya berniaga hari-hari. Jangan sembang Farid tu di persatuan ni, jangan. Awak bukan duduk Singapura, duduk Europe.
awak tak boleh jumpa. Dia datang. Itu moving forward. Dan saya tengok pula tadi ramai awal-awal 200-300 orang. Maknanya netizen geng Japro ni dia tak suka dengar benda benar. Dia suka dengar benda yang tak benar. Jadi saya harap yang mana ni tolong share lah, beritahu orang lah. Kalau setakat nak sembang popa, apa pengusi makan duit, apa semua pengusi pau orang duit, itu semua tak benar. Okey, datang jumpa. Pengusi tu hari-hari berniaga. Maknanya netizen Japro ni dia tak suka dengar cerita benar. Alright, ni satu saya nak share. Ini saya tak cakap dengan siapa-siapa pun. Hari ni saya nak cakap pasal dia live bersama Datuk Seri. Minggu lepas saya dan Along AJK ada pergi seminar dihostkan oleh ROS. Kehadiran Menteri Datuk Seri Saifuddin. Alright. Selepas seminar tu selama 2 hari mengenai crowdfunding. 2 isu je yang saya belajar dekat situ. Satu, moderator tu tanya, siapa dalam bilik ni yang NGO, buat NGO tak dapat 1 sen pun, tak ambil allowance apa semua. Saya bangun, Along bangun dan saya toleh belakang, 3-4 orang je tak dapat duit. Maknanya NGO satu Melaka yang datang tu, semua ada allowance. Apa lagi netizen nak? Apa lagi ahli nak? AJK dah buat kerja free. Kan? 2 yang saya dapat pada 2 hari seminar tu, hari pertama KP ada, pengarah Melaka ada, perempuan, saya lupa nama dia. Saya dan AJK Along jumpa dia dan saya bagi kami beritahu dia masalah kami NGO di Pantai Puteri, yang mana kami punya persatuan tak disokong oleh YB kepimpinan. Jadi KP terperanjat. KP bersembang sama dengan kami, mengatakan dia setiap hari menerima telefon daripada YB bertanyakan mana-mana persatuan yang aktif, recommend YB ni untuk buat funding. Tapi tak berlaku di Pantai Kulo. Jadi dia pun pelik, dia kata, "Oh, ni pelik ni," dia kata. Dia hari-hari receive YB telefon, email, mana persatuan-persatuan yang aktif kita nak buat funding. Tapi benda ni tak berlaku di Pantai Kulo. Tapi jangan lupa satu ayat saya untuk kapten untuk semua. Itu je lah. Masalah bang. Dia sebenarnya saya jadi persoalan adalah apabila diorang ni dah datang, dah ambil semua peniaga-peniaga punya kios. So sekarang ni peniaga ni nak cari makan macam mana? So adakah mereka menjanjikan ambil ni kena ada bayar denda ke dan sebagainya, atau memang majlis nak buat harta mak pak dia sendiri ke? So apa respon daripada YB yang menjanjikan bulan dan bintang pada peniaga-peniaga ni? Sorry, saya tak dengar tadi. Tak pasal. Okey. Boleh ulang, Kapten? Semalam kita tahu ada operasi kan? Semalam ada operasi, dia ambil semua kios, betul? Saya difahamkan mulanya hanya 11. Okey. Betul? Asalnya kata 11. Tapi semalam semua kena sapu, betul? Okey, itu kurang tepat tu, Kapten. Ya. Okey. Dia okey, dekat kawasan daripada Maim sampai ke pentas tu ada 16 stall. Okey. 7 adalah ahli. Yang lain kami tak tahu. Seperti AJK Along beritahu, arahan daripada Airbnb katanya untuk alihkan stall yang dah masuk penganjur. Itu saja information yang kita tahu. Jadi malam tadi disapu semua. Jadi kita pun nak ucap terima kasih juga pada Airbnb. Pasal saya dapat jumpa Airbnb bersama wakil YB Parlimen. Jumpa siapa ketua operasi Cik Ikhwan. Dia kata tak apa, memandangkan semua lah orang tua dah bergauk apa semua. Dia tolong angkatkan stall ahli, yang mana ada tuan ahli letak kat luar, kami angkat bawa balik sendiri. Yang lain ni yang tak tahulah tak siapa-siapa peniaga mana, kami pun tak tahu pasal dia tak ahli. Dia terus bawa balik store Airbnb lah. So bermakna sekarang ada yang dah pindah ke tapak lah. So macam abang ada tadi, Along semua dah pindah ke macam mana? Kami sebelah kami belum lagi. Katanya dia akan buat tapi tak tahu bila. So maknanya yang kena ni sekarang yang tengah tempat yang dia tengah buat tambak ke macam mana?
tambak sepanjang pantai, tambak 2 kilometer ni. Cuma di kawasan depan Maem, daripada Samudra Apartment sampai di Pentas. Oh, okey. So saya rasa saya pernah pergi kawasan Pentas tu, iaitu dekat Menara Peninjau, betul? Betul. Okey. So saya pun ada pergi, saya rasa Dato' Ali pun dah sampai dekat tempat tu. Kita orang tengok parking lot tu pun bukannya besar. Dan jarak laut dengan tempat meniaga pun bukanlah orang kata jauh. Makin dekat sebenarnya. So kita risau dari segi keselamatan sebab hanya ditutup dengan satu lain kuning dekat kawasan tu. So saya tengok sebenarnya, saya fikir saya nak up gambar, tapi saya rasa tak ada handphone ni, ada satu lagi. Jarak antara tempat meniaga ke tebing pantai itu lebih kurang dalam 100 meter. Dan apabila kita turun ke tebing pantai itu, sebenarnya dia bukan pantai, dia terus slope. Itu kalau budak-budak terlepas kawasan tu, saya rasa peluang untuk orang kata lemas dan sebagainya amat tinggi. Kalau Datuk Seri saya rasa Datuk Seri dah sampai. Datuk Seri kalau tengok betul-betul kat hujung tu, kita nampak tinggi sangat. Ya, tebing tu terlampau tinggi dah dan laut merupakan duduk bawah. So kalau kita tengok kecuraman dan kedalaman agak jauh. Kalau kita yang dewasa kalau turun nak naik pun payah, bayangkan kalau budak-budak. So bagi saya, kenapa orang kata MBNB nak bagi tapak yang tu untuk pindahkan peniaga, tapi dari segi keselamatan kita tengok dia pakai tag kuning je. So adakah dia sebenarnya dah cukup selamat untuk pindahkan peniaga semua ke sana? Lepas tu dengan keadaan parking tak cukup, saya tengok ramai orang mula parking tepi-tepi jalan, kan? Ini semua sebenarnya itu yang saya suarakan pandangan saya. Dengan memberikan orang kata keistimewaan kepada penganjur, tak ada apa pun penganjur buat dari segi keselamatan, dari segi fasiliti. Jadi duit 200 sebulan bagi setiap peniaga yang dikenakannya, duitnya untuk apa? Adakah untuk poket penganjur, ataupun duit tu untuk pembelaan kepada peniaga-peniaga? Kalau duit tu untuk pembelaan, tak perlu dikenakan bayaran yang begitu tinggi. Kerana nak melaraskan kerja tu lain, dia dapat duit setiap bulan. Kalau 200 peniaga 40,000, dia boleh banner dia buat ni. Itu kemungkinan ada juga kebaikan untuk peniaga, tapi ni tak ada. Satu. Yang kedua, dari segi keadaan peniaga tu pun saya tengok tak tersusun. Dan saya ingin cadangkan, kita kalau pergi jalan dekat stadium Manjebat tu, ada banyak kios. Saya ingat dah setahun lebih ke 2 tahun. Benda tu dah ada dekat situ, tak digunakan. Ada sekali saya cuba turun dengan kawan-kawan nak tengok, ada memang dah rosak. Jadi apakah peranan, tak tahu kios ni siapa yang melaksanakan tanggungjawab pengagihan? Adakah majlis? Kalau majlis, takkan majlis tak ada pemikiran untuk bagaimana nak gunakan kios ni? Kalau tak perlu di sana pun tak ada orang, terbiar begitu, kan baik letak cantik-cantik dekat Pantai Puteri, kawasan yang dah dihaskan untuk berniaga, letak satu kios, orang berniaga pun mudah. Dan inilah yang saya kata, pemimpin perlu memikirkan apa benda, apa perkara yang boleh dilakukan untuk kebaikan rakyat di kawasan tersebut. Itu, Ethan. Saya ingat saya minta dia, saya ada program silat ni, saya nak pergi ke Aikro, nak tengok program silat. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak-banyak. Saya ingatkan kepada wakil rakyat kawasan, kerjalah untuk kebaikan rakyat. Bukan kerja untuk nak cari kepentingan diri sendiri. Wakil rakyat bukan menjanjikan untuk kita jadi kaya raya. Kerja wakil rakyat, kalau siapa nak jadi wakil rakyat, adalah bekerja untuk membela untuk nasib rakyat. Kalau nak jadi kaya raya, silakan berniaga. Itu saja. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sekali. Waalaikumsalam tu warahmatullahi wabarakatuh. Baik bang. So untuk hari ini ya. Okey, jap. Saya ada satu lagi nak cakap. Okey, saya nak tanya. Ni ada orang bawah kata tapak penganjur api air tak ada, tapi sewa 200.
Agreement 100, Betul. hari-hari RM5. Betul. So persoalan saya Betul. sekarang adalah RM2 ni untuk siapa? Adakah untuk pihak penganjur? So agreement ni dengan siapa? Dengan penganjur ke dengan Airbnb? So yang ketiga adalah RM5 ni untuk apa? Soalan keempat saya adalah kat situ Airbnb akan bagi lesen ke tidak? Sebab saya dipahamkan awal-awal tempat abang-abang tengah berniaga sekarang lesen tak di-renew, betul? Adalah, ada satu dua tak betul. So tak boleh renew. So adakah bila dah pindah tapak ni dia akan bagi lesen balik, renewkan balik? So ada 4 persoalan bang. Yang 1, 2, 3 saya tak boleh jawab. Pasal itu semua untuk penganjur. Saya bukan penganjur. Saya wakil persatuan. Yang last tu saya boleh jawab. Pasal apa? Ada tunjuklah. Lesen memang diberi pada 27 hari bulan lepas di Airbnb. Seramai tak tahu 50 orang peniaga dapat. Yang berniaga di sana dapat lesen. Yang berniaga bersama penganjur bukan yang masih lagi di tempat asal, tak. Yang ada penganjur dia dapat lesen. Okey. Abang ada ni, apa nama dia, kedai-kedai majlis dekat sana? Sebenarnya kita ada medan selera, ada 2 medan selera. Okey. Medan selera sewa berapa bang? Dalam 120, 130 insya-Allah kat saja. Api, air, kursi, meja. 130, api, air, kursi, meja, tempat yang semua berbumbung cantik. Ribut Betul, pun boleh berniaga. Ya. So Betul. persoalan saya 200 ni untuk apa? Nak buat agreement apa RM100 dan untuk apa kutip RM5 satu hari? Yalah. So sekarang ni kita tengok orang dalam keadaan sekarang, rakyat dengan tertekan dengan kenaikan kos sara hidup. Hari ni peniaga kecil ni, terutama penjaja, nak cari RM100 bukan mudah. Okey dengar? Okey. So kita tengok Dengar. bukan mudah nak cari RM100. So kalau kita tengok dengan kos naik, kalau orang kata naikkan harga barang, kalau naikkan harga produk dia orang mahal, tak ada siapa nak beli. So dia melabur, pelaburan tu memang akan rosak, terpaksa buang. Ini bukan orang kata tin sardin, ini bukan gula paket, ini bukan beras dalam kampit yang mana tak jual hari ni boleh simpan besok jual balik. Hari ni kita masak tak jual habis, buang tong sampah. Paling baik pun orang kata kalau hati peniaga tu jenis bermurah hati, dia sedekah je lah free. Sebab dia tak boleh nak jual, tak boleh nak simpan benda tu. So kalau kita tengok dalam keadaan hari ini, bukan ribu orang tiap-tiap hari turun ke Pantai Puteri. Bukan sejuta orang pelancong datang ke sana untuk berbelanja dengan peniaga-peniaga sana. Kalau peniaga sana, orang kata boleh dapat satu hari 200, satu hari 300, saya rasa mungkin ada logiknya mereka pindahkan ke tempat yang lebih sesuai atas alasan keselamatan, kecantikan balik, untuk pengindahan dan sebagainya. So sebenarnya boleh je buat. Tapi kita tahu hari ini orang kata banyak peniaga di Pantai Puteri ini kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan saya tengok bukannya orang semua kaya-kaya yang duduk kat sana. Semuanya pakcik-makcik yang dah berusia, bukan anak-anak muda pun. So bayangkan nasib diorang kena pindah ke satu tempat dan dibebankan pula. Bayaran saya just kira sebagai orang kata kasar lah. Untuk bulan-bulan 200. Agreement 100 dah 300. Tiap-tiap hari RM5 dah RM150 sebulan. RM450 untuk first pindah. Then komitmen bulanan RM350. Anda cuba bayangkan kalau satu hari makcik tu tak boleh nak berniaga, RM30, RM40. Untuk cover modal dah satu hal. Keuntungan dia langsung tak ada ke? Takkan dia nak bayar sewa je? So inilah masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga. Dan saya tak faham persoalan paling besar, kenapa Airbnb ni tak bagi terus hak untuk penganjur ni kepada peniaga? Kenapa tak bagi pada pengurus persatuan-persatuan yang dah ada berdaftar, yang dah berniaga kat sana? Ini persoalan saya. Kalau tempat itu tak ada persatuan peniaga, tak ada siapa yang tak boleh nak ambil charge, then okay. Kau bagilah open tender untuk satu pihak untuk manage run. Tapi kat sana sekarang dah ada persatuan peniaga yang mana mereka memang engage kat sana, duduk kat sana, berniaga kat sana. So why not that you give them privilege? Kenapa tak bagi mereka keutamaan untuk mereka berniaga? Ini persoalan saya pening, dan kenapa perlu bagi pada orang luar? Khususnya membabitkan politik. Betul bang? Abang rasa adil? Betul. Ke? Tak adil. Bukan tak adil lah. Dia bukan tak adil. Maknanya pengurusan tak tepat. Itu saja. Bukan masalah adil dengan tak adil. Pengurusan tak betul. Kita
persatuan diwujudkan je seminggu sebulan kita terus jumpa Dato' Bandar. Dato' Bandar dah tahu dah ada persatuan dari situ. Jadi bila nak berjumpa hal-hal nak roboh ke, nak bagi tender, nak bagi, patut apa sana ada persatuan. Persatuan dulu. Patutnya gitu. Secara tidak langsung sebenarnya bang, bagi saya simple. Kalau ada persatuan, kita bagi persatuan. So kalau persatuan menganjurkan benda ni, mungkin bukan RM200 sewa. Mungkin diorang hanya mengenakan extra fee RM50 sebulan. Dan mana RM50 ni juga bila masuk persatuan, mereka akan gunakan untuk menambah baik kawasan mereka berniaga. Dia return balik di kalangan mereka. Kalau kata ada peniaga yang takit apa, boleh gunakan dana ni untuk bagi diorang support sebagai dana pemudaan modal diorang balik. Betul tak bang? So ini bagi pada orang yang tak ada kena-mengena dengan kawasan tu, dia menjadi penganjur, dia untung sendiri, peniaga dapat apa? Rugi. Nak suruh rakyat gulung tikar. Nak suruh rakyat berlipat. Yes. Ini yang kita tak faham sebenarnya bang. Yalah, betul lah. So apabila abang dedahkan tadi tu, orang yang buat ni, kita dapat tahu dah. So bermakna sehingga hari ini, baik daripada pusat atau negeri, cakap saja open tender, tapi diberi juga pada orang-orang mereka juga. Kronism juga. Kronism. So bagi saya rasa macam sedikit kecewa dengan kerajaan negeri, khususnya Exco yang terlibat iaitu Datuk Seri Rais dan juga KM kita, Datuk Seri Abdul Rauf. This thing should be clear it very simple. This is a very simple thing. Kalau nak buat pembangunan dekat pantai, saya rasa peniaga-peniaga setuju untuk berpindah daripada awal lagi. Cuma dia biarlah tempat yang bersesuaian. 100% setuju. Biarlah tempat yang bersesuaian, yang tidak membebankan mereka. Tak perlulah beri kepada penganjur yang tak ada kena-mengena. Saya rasa RM200 itu terlampau tinggi. Even kedai majlis pun 120, 150 paling tinggi. Siap api, air, tempat duduk proper. So saya nak tanya juga MBMB, adakah you all pun ada charge? Adakah you all pajak tanah tu, tempat awam tu? Sebab sehingga hari ini saya pun pening. Sebab pantai ni dia sebenarnya di bawah penguatkuasaan oleh JPS, Jabatan Pengaliran Saliran, dan daripada mana MBMB ni diorang ada hak atas tanah pantai ni, saya pun masih tengah mencari. Mungkin orang kata dari segi pelesenan tu mungkin dari segi pelesenan tu saya setujulah. Yang mana majoriti ada yang ada lesen, ada yang tak ada lesen. Okay, on that base mungkin you boleh compound. Tapi apabila nak menghalau dan ambil tindakan yang agak drastik kepada peniaga-peniaga, khususnya majoriti peniaga itu adalah orang Melayu tu. Bukan orang lain, orang Melayu kita yang ada di sana. Dan saya rasa YB ni patutnya lebih prihatin terhadap nasib-nasib peniaga ni. Bukannya bagaikan melepah di batu di tangga, just biarkan macam tu. Semalam juga ada tadi orang komen, saya terbaca satu komen bahawa YB ada dekat tempat kejadian ketika warung-warung ni diambil dan dia tak keluar kereta. So ini really irresponsible lah kata orang. Sebagai seorang YB, bila awak tengok keadaan dekat situ dengan peniaga-peniaga duduk orang kata dengan susah, saya tak turun ke tempat kejadian, tapi sampai 4:30 pagi saya mengikuti segala proses pengalihan yang dibuat oleh MBMB yang juga dikawal selia oleh pihak PDRM. So kita tengok segala proses tu. Okey, so inilah masalah dia, dan saya juga ingin nasihatkan kepada yang mana komen-komen tadi nak memburukkan persatuan dan sebagainya. Hari ini terungkai segalanya. Okey, segala bukti, segala surat menyurat telah pun dikemukakan oleh Setiausaha Persatuan Pengguna Persatuan Peniaga Pantai Puteri. Semua dah didedahkan. Okey, so lepas ni tolong berhenti mengata buruk dan sebagainya. So kalau kata you all nak berbincang, Tuan Farid ada dan pengurusinya Encik Nizam pun ada, boleh je korang pergi jumpa, minta penjelasan. Saya pun tak tahu, saya rasa mungkin Abang Farid ni ada bela saka kot, sampai orang kata YB pun takut nak tengok abang. Dia takut, cukup takut nak pergi jumpa dengan abang ni, nak bincang kan. So okey lah, itu je lah, saya tak nak sembang banyak-banyak. Whatever it is bang, kami sebenarnya sedikit sedih. Okey bang, silakan. Okey, saya ada, tadi saya
ada sepatutnya dekat satu. Tapi saya nampak dekat komen tu saya dalam fokus. Dia kata moving forward nak buat apa? Dia kata moving forward nak buat apa? Okey, saya tolong jawab. Persatuan tak ada kuasa, tapi inilah salah satu moving forward kerja kita. Kita akan sampaikan benda yang benar. Keep on telling people benar. Perbincangan begini sangat baik supaya orang-orang tahu. Jangan kata persatuan untuk apa, persatuan tak wujud, ni semua tak betul. Ini semua tak betul. Ali pengungsi makan duit apa semua, itu semua tak betul. Jadi kita sampai, itulah moving forward dia. Kalau orang tanya apa moving forward, apa perancangan? Ini je kita mampu. Kita tak ada kuasa. Persatuan tidak ada kuasa. Tapi kita ada hak bersuara. Okay, last. Ini best. Pasal ayat ni saya bagi pada Datuk Raif juga. Saya balik. Sama yang sini lah. Dah habis-habis, dah ambil gambar, salam. Saya cakap ni, dan saya cakap sekali lagi pada semua. Yang mana record, tolong record. Saya berani kerana benar. Kalau YB, Don Pantai Kundo tak sokong persatuan, persatuan 92 orang pun tak sokong. Terima kasih. Terima kasih Bang Farid. Alright, so kita bukanlah politik, tapi orang politik menentukan nasib rakyat dia. Kalau rakyat, ahli politik yang dilantik tak boleh bela nasib rakyat, tak boleh nak bela diorang punya priorasi, then apa gunanya mereka untuk kita? Ini persoalan saya. So kalau YB tempat itu, iaitu YB Pantai Kundo dan juga YB Exco, orang kata apa, pembangunan perniagaan ni semua, iaitu YB Rais, harap lihat, tonton, saya akan cut lagi, saya akan masukkan balik, saya akan spread balik benda ni. Hope that you all tengok benda ni, turun padang balik, jumpa dengan Persatuan Peniaga Pantai Puteri, selesaikan cara baik, dan saya harapkan so diorang dah tak ada apa lagi dah. You all selagi orang kata tangguh, sabar, kita nak dalam, jangan kata kita bagi kata-kata manis pada wartawan semata-mata, kerana kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Rais adalah di satu sekolah. Satu program sekolah, YB bagi tahu kita akan bincang balik dengan persatuan-persatuan ni untuk selesai cara baik, win-win situation. Tapi apa yang berlaku semalam Datuk Seri, saya memang kecewa dan saya memang kesian tengok, sebab yang terjejas ni adalah orang Melayu. Orang Melayu kita yang terjejas, bukan orang lain. Kalau orang Melayu kat tanah Melayu pun tak boleh nak berniaga, where else do we have to go? So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Farid kerana sudi hadir. Saya mengharapkan saya juga berdoakan semoga abang kepada pengurusi kita, iaitu Abang Farid kita tu, Abang Nizam kita yang mana di hospital tu diberikan kesembuhan dan juga selamat kembalilah. So saya sudahi dengan bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.